baik Allah haram riba, Allah halalkan jual beli haramkan riba. Dia mula petikai sikit sama dia kurang dia tengok. Kan? Tiga. Maknanya pertikaian itu bermula daripada mana tuan-tuan? Kalau kita lihat bermula daripada pemerintahan, daripada undang-undang. Daripada undang-undang tu dia akan jangkit. Last kali pertikaian itu akan pergi kepada solat itu sendiri yang akan dipertikaikan. Bahkan ada dalam dunia orang yang tak solat tu. Yang solat pakai niat masuklah kategori ni. Yang mengandaikan pelbagai andaian, yang solat pun dapat dikata solat jamaah hari mana? Hari jamaah. Jawab tanya dia pun dia nak jamaah. Dia bila semalam nak jamaah. Pasal dia kata kalut sangat waktu tu. Kan solat jamaah ni dia adalah untuk menyelesaikan masalah masyarakat dia dah. Susah payah orang kalut semua. Dia minta supaya boleh jamaah. Maghrib dengan asyak. Kerana apa? Kalau dia semalam. Sudah tu, yang kedua ada kata boleh jamaah ketika mana kedua kahwin. Pasal sebab kedua kahwin jamaah. Sebab sibuk. Dia kata alasan masrul, sibuk. Nak layan tetamu main daripada pagi sampai ke petang. Jadi, jamaah sekali harum. Jadi tuan-tuan Allah pada Allah Ta'ala tak ini dia main sikit pertikaian dari itu ataupun dengan menggunakan hilang. Apa kena-kena sekarang sembahyang 10 minit 5 minit, 10 minit sama mana? Ada dalam mau, ada dalam marah. Bila belum kahwin dalam ini kan? Jadi tuan-tuan Allah pada Allah Ta'ala akhirnya pertikaian itu berlaku. Salam penting. Sebab itu tuan-tuan adalah Allah. Perkara pertama yang kita lihat bahawa bila disebut pengharangan sesuatu itu, ia adalah asas ta'abbudi. Asas ta'abbudi itu adalah pengabdian. Apa maksud pengabdian? Kita hafal pun di sangat sesuatu maksudnya. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala berjalan sesuatu dalam segala. Kalau kamu kaji dia, kamu akan dapat banyak dia punya hikmah, banyak dia berfaedah. Tetapi kalau kamu tak kaji sekalipun akan dasar hamba, kamu tak boleh pertikai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Kamu tak boleh pertikai lah. Contoh kalau bukan si hamba lah, kalau pekerja kita lah. Pekerja bukan tak hamba tuan-tuan. Tapi bila kita bandingkan pekerja, bila kita suruh bekerja, kita kata ambil ni, type ni. Dia boleh tanya lah, macam mana type? Buat macam kerja apa? Tak type tak boleh tau. Kita kata type je lah. Dia suruh type ni, dua ni kamu type. Nak bagi saya petang ni. Apa rasionalnya saya nak kena type? Ni. Kalau bekerja macam tu, apa rasionalnya Tuhan nak kena lagi 5 sebab apa saya nak kena type? Kalau kita matematika, kita nak kata apa orang ni? Ini bukan apa juga, majikan, kita banyak kerja, kita banyak lagi, dia kerja dengan kita, ini bukan apa juga. Tapi kalau macam tu, dia style, kita nak kata apa? Mesti semua baca, semua tahu ni. Orang semua buat macam, buat juga lah. Hak betul lagi, aku tahu lah. Aku selesai, bahannya aku saja lah, bahan kita siapa? Bahannya aku tahu apa nak buat, aku cuma buat. Ini yang kita nak umpamakan, bila Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah Muhammad dia ditanya, macam mana? Apa rasional ni? Kan? Soalan kita mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala dan berfikir pula rasional sendiri. Kan? Sebenarnya kalau buat kajian kita akan jumpa kebaikan sebalik pada kita balik. Tetapi pertikaian yang pertama itu kerana apa? Kerana tidak ada ta'abbudi. Kalaulah antara pekerja dan majikan, kalau pekerja macam tu, kita kata ini pekerja yang biadab. Pekerja tak layak bekerja, kena berhenti, kena pecah. Tetapi kalau sebagai manusia yang biadab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempertikaikan satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang seolah-olah meremehkan sesuatu ajaran yang disebut dalam Quran dan juga hadis Nabi, pasti tak bagi dia ada satu persoalan. Bahkan ini lagi dahsyat, hamba mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mempertikaikan formula Allah Azza wa Jalla. Tentuan Allah rahmat Allah Taala. Sebab itu baru-baru ni tak tahu mana tak raya puasa kalau raya ni. Lepas raya puasa terbit buku saya itu yang berkisah tentang persoalan-persoalan yang kita yang ramai yang pertikai itu tentang undang.
Ia bertajuk mengapa perlu kepada undang-undang jenayah Islam. Itu dia bersama sahabat dia Ustaz Hadi.